keluar daripada zon selesa, dia macam going out of your comfort zone. Saya tak setuju kerana dia macam keluarkan ikan daripada aquarium lah. Apa yang berlaku? Matilah. Mati kan? So, it's not about going out of your comfort zone. It's about expanding your comfort zone. Kerana kita orang Melayu cakap apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Sikit-sikit lah. Buatlah perubahan sikit-sikit tu. You're expanding your comfort zone. Tak ramai orang manusia ni boleh dikeluarkan tiba-tiba rasa dia boleh hidup. Not everybody can. So you have to do it sikit-sikit. Supaya orang tu belajar daripada apa yang sikit yang berjaya untuk dia, lepas tu dia buat lagi. Betul. Ya? Ini tak terus keluar mati dia. Ini yang menarik kan. So bila kita relate tentang ikan tu, contohnya dia daripada akuarium kecil, kita besarkan akuarium dia. Pengsan. Ataupun zaman sekarang kan, restoran pun ada akuarium di sekeliling tempat makan kita kan. Sangat comfort lah tu. Malah kan ada kajian-kajian di mana seekor gajah yang ditambat ke pokok. Kan? Okey. Selama-lamanya ditambat di situ. Dan one day bila dibuka chain tu, dia punya tambatan tu, gajah tu tak akan jalan keluar daripada kawasan yang dia selalu jalan tu. Kerana kepada dia selalu ditambat. Manusia macam tu. Bila kita tambat dia ke suatu tempat for very long time, kepala dia masih di situ. Betul. Perangai dia masih di situ. Bawalah, ajaklah macam mana dia akan kembali ke situ. Kadang-kadang bila saya buat program kan, kita akan tukar-tukar tempat kan. Okay. The very next day, dia orang balik ke tempat yang sama. Kerana dah ditambatkan ke dalam tu. So bayangkan kita buat kat sekolah sekarang. Kat sekolah tengok anak-anak kita semua duduk di meja yang sama. Siap hias meja tu kan. Asal waktu exam mereka kena pergi mana? Pergi Dewan program Besar. besar. Ilmu selama-lama di satu semester ditambat di situ. So bila pergi ke Dewan Besar, apa yang berlaku? Blur. Kerana ilmu semua ditambat di situ. Tak pernah dibawa keluar. Tak pernah diajak benda tu berkembang di luar. Selalu di situ saja. Blank lah dia. So no. Interesting. Expand your comfort zone. Bukan go Expand out your your comfort zone. Expand.